Buffet Ramadan makanan Arab yang ada unlimited kambing, unlimited kunafa, unlimited baklava, unlimited shawarma. Semua ni unlimited weh. Makanlah sepuas-puasnya. Tengok ada nasi Arab, ada kebab, ada ikan, full lamak best, pide, pizza Turki, dessert-dessert Arab, samosa, semua ada. Siap ada Turkish coffee dengan aiskrim Häagen-Dazs tau. Lepas tu korang hiburkan dengan tarian culture dance. Hari ni jom kita nak berbuka puasa makan buffet makanan Arab. Dekat sini makanan Arab dia semua limited dekat Al Sultan Grand Mary. Jom kita. Hello, what's up guys? Dekat sini kau makan buffet makanan Arab dengan makanan Turki unlimited. Tengok ada nasi Arab, ada kebab, ada kambing, ada ayam goreng. Tengok ada nasi Arab dengan kambing. Kau boleh ambil sebanyak mana yang korang nak weh. Lepas tu ada macam-macam makanan Arab. Ada kebab weh. Kebab pun ada dekat sini. Bukan setakat kebab, ada ayam goreng, ada nasi dekat dalam ni ha. Lepas tu kau tengoklah, bukan itu saja, siap ada ikan. Aku ambil terus ekor weh. Ada macam-macam jenis pilihan nasi Arab dekat sini. Semua jenis makanan Arab Turki ada kat sini. Memang best tau. Tengok bukan itu saja, siap ada spaghetti, ada macam-macam lauk, siap ada shawarma lagi. Shawarma ni aku suka sangat weh. Kau tengok berapa banyak shawarma aku ambil. Yang lagi baik kat sini, kunafa ada unlimited weh. Kau ambil lah seberapa banyak mana kunafa yang korang nak. Bukan setakat kunafa, ada baklava, dessert Arab semua ada dekat sini weh. Tengok ada dessert roti-roti ni, ada pide, pizza Turki, ada churros, ada samosa, nugget, fries. Lepas tu ada char kway teow goreng live weh. Siap ada cucur udang lagi. Ada buah-buah, ada kuih-kuih Melayu. Memang best. Siap ada aiskrim Häagen-Dazs weh. Aiskrim mahal ni. Tengok boleh ambil berapa banyak yang korang nak. Ada cendol, bukan setakat cendol, ada apa, Turkish coffee, ada tea, macam-macam air ada dekat sini. Jomlah kita buka puasa. Saya aku cakap makanan dekat Al Sultan ni memang best-best weh. Tengok makanan-makanan Arab dia, semua jenis makanan Arab ada dekat sini. Sedap-sedap pula tu weh. Kalau kau tahu harga berapa, nanti korang tengok dekat caption. Aku dah letak dah harga kan. Kau tengok nasi Arab, kambing, spaghetti, kuih tiaw. Sedap-sedap weh makanan Arab. Selalu kan makan buffet Ramadan makanan-makanan biasa. Kali ni lain sikit weh vibes dia. Lagi best korang makan sambil dihiburkan dengan cultural dance, okay? So korang ajaklah family korang buka puasa dekat sini. Apa-apa pun, jom kita makan.